dengan pencicah yang lazat. Oh, hai semua. Sila sediakan hidangan untuk saya. Waffle. Wah, hebat. Oh, hebat. Sangat keren. Baiklah, mari kita mulakan. Ayo, pra keluar. Di mana adunan itu? Oh, kenapa susah sangat? Oh, oops. Apa yang berlaku di sini? Hentikan, Nenek. Oh, saya minta maaf, Chef. Saya tidak sengaja. Ia tidak keluar dan sekarang saya tidak ada apa-apa. Itu sangat menyeronokkan, Nenek. Baiklah, saya tidak ada adunan lagi, tetapi saya ada idea. Saya akan kupas pisang ini dulu. Sekarang kita akan lenyek dengan garpu. Seperti ini. Kemudian kita akan tambah 1 telur dan 1 lagi, sedikit tepung. Dan gaul hingga sepatah. Gaul. Oh, yay. Leaf. Mari kita tukar sedikit. Apa itu? Saya sedang makan Nutella. Apa? Mari tambah pes Nutella. Begitu sahaja dan campurkan semuanya lagi. Uli. Dan sekarang saya membuat waffle dan tuangkan adunan terus ke dalamnya. Tutup. Dan kita sudah sediakan semuanya. Panas sangat. Hati-hati. Sopran, Sabersen Setchen Schuld, Serbuk, and Nemi Skatjam, Den Haspian Bokset. Seperti. Saya sudah selesai. Abzer keren siron ayat. There shows to advance everywhere or Amersham of Merset. Everyone else one or pelangi yang lain. Oh, those singers are lazat. Mari tutup. Sekarang tambah sedikit adunan biasa. Dan tutup lagi. Sedia, mari kita keluarkan. Letakkan di atas pinggan. Ambil ais krim yang paling sedap dan letakkan di atas waffle. Dan susu dengan satu lagi di atas. Sekarang chicken terbawah dan ambil pisau untuk memotong waffle menjadi kepingan. Kemudian kita celupkan sisi kepingan kita ke dalam taburan dan lihatlah keindahan itu. Letakkan semuanya dengan cantik di atas pinggan. Dan sekarang... Oh ya, Nutella. Is Katie berspesen den rokondas. Bermi frentiin handai. Ya, anda kan lihat apa yang saya akan lakukan. Letakkan benda ini semula. Rain sekian bes. Nasi tue sendiri. Sanggah pinggir ini dah. Gusti. Gila tu lumayan tiga no life. Baiklah, saya tidak perlukan ini, tetapi ini yang saya perlukan. Kita masukkan gula-gula getah ke dalam pembuat waffle dan tutup. Oh, wow. Saya tidak pernah melihat sesuatu seperti itu. Anda boleh buka sekarang. Ups, kenapa begitu? Saya lapar. Kita sudah bersedia. Oh, wow. Mereka kelihatan sangat cantik. Apa itu? Adakah ini cecair? Iyo, nampak menjijikkan. Saya takkan cuba pun. Dan lihatlah keindahan itu. Biar saya potong sekeping
Sangat cantik dan sangat sedap. Saya suka, Nenek. Dan apa yang kita ada di sini? Dengan pes coklat di dalam dan ais krim. Dan taburan di tepi. Hebat. Saya sangat suka. Sangat sedap. Pemenangnya adalah chef. Tahniah. Oh ya, saya tahu saya akan menang. Mari menari, Nenek. Wah, kawan-kawan, saya mahu Reese's. Oh, awak nak apa, sayang? Kita akan perlukan banyak kacang tanah. Hebat. Baiklah, apa yang chef sedang buat? Saya perlu cairkan coklat ini dulu. Begitu sahaja sempurna. Apa ini? Nenek. Ayo, lihat. Tidakkah Nenek kenal gula-gula ini? Saya rasa saya kenal. Mungkin tidak. Baiklah, saya akan mencubanya. Biar saya ambil coklat, kemudian letak mentega kacang, biskut, kemudian sedikit coklat di atasnya lagi. Dan sekarang letakkan dalam peti sejuk beku. Baiklah, saya kata ia semudah pai. Baiklah, mari kita ambil tukul dan sekarang hancurkan semua kacang tanah ini. Oh, ya, dan lebih banyak lagi. Seronoknya. Tidak seronok langsung. Kamu membuat kekacauan di sini. Baiklah, sedia. Sekarang kita ambil coklat dan letakkan di atas semuanya. Dan sekarang lihat, saya ada Mentos. Saya hanya perlu mengunyah sedikit dan kemudian membekukan semuanya dengan nafas saya. Baiklah, mengunyah. Dan saya sudah bersedia. Mari bekukan. Wah, hebat. Oh, apa yang sedang berlaku? Baiklah, saya perlukan pengisar dan saya akan masukkan semua kacang tanah ke dalam pengisar. Tutup, hidupkan, dan jadikan ia pes kacang tanah yang cantik, mentega kacang jika Anda mahu. Sekarang lihat itu. Kami masukkan ke dalam acuan seperti ini. Isikannya. Dan teh buah coklat di atasnya. Buah. Selamat cantik yang heban. I raise leaf for the bantu my boss now. Oh, to Rakesh, Nenek. Oh, yeah, by Rakesh to leave. Saya gembira dapat membantu. Selamat menjamu selera. Wah, begitu banyak Reese's yang cantik dan mereka sangat berbeza. Baiklah, biar saya mulakan dengan beruang Teddy. Bentuk yang menarik. Oh, sebenarnya agak baik. Tidak buruk. Wah, hati emasnya terpanch yang ini. Sepial saya ambil satu gigitan. Tiada isi ke? Susah sangat nak gigit. Ya, itu bukan yang saya mahukan. Wah, tengok biskut besar ini. Semua ini felt seperti yang saya mahu, Jan. Sir Sandwich. Oh ya, sangat sedap, hebat. Steve Azar Slarsway. Hooray! Anda umatakan besar balian. Yuhu! Baiklah, pusingan terakhir. Saya mahu milkshake sekarang. Ambillah, cermaslah. Kesimpulannya dengan marshmallow. Cepat kita pasti beli koktel yang paling cantik dan paling sedap di dunia. Biar saya ambil gelas ini dan letakkan marshmallow di sisi dalam gelas. Seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam susu pekat. And now, Tommy Hilbert susu pekat.
Sprain Bashmais dan hiasan untuk koktel sudah siap. Sekarang mari kita buat koktel itu sendiri. Mula-mula kita cairkan ais krem. Sempurna. Kau nak misbik dalam gelas. Inabrik sedikit krim pudar dias dan habarilah setaburan. Sering friat marmalade, coklat, yenat manisan lain dan straw. Cantik. Oh, tidak. Itu terlalu manis dan sangat tidak sehat. Sudah tentu, saya akan tunjukkan cara membuat smoothie yang benar-benar sihat untuk cucu perempuan saya. Masukkan semua bahan hijau ke dalam pengisar dan campurkan semuanya. Sekarang tuangkan ke dalam gelas. Sama seperti itu. Cewana di sihat, Anda seni biner pilih bagi koktel yang sihat. Nyop, sekarang mari kita buat bentuk hati yang cantik di atasnya juga. Baiklah, ni cantik. Sudah siap. Macam mana awak makan atau minum itu, saya pun tak tahu nak cakap. Baiklah, saya hampir siap di sini. Saya cuma perlu tambah sedikit hiasan di atas. Dan saya cukup yakin bahawa saya akan menang. Baiklah, selamat menjamu selera. Buat persyaranya, wait. Oh, sesuatu yang coba si Chamis. Dan koktel ini sangat lazat. Oh, begitu banyak coklat. Hebat. Saya suka. Baiklah, mari kita cuba. Saya nak muntah. Oh, tidak. Saya perlukan minuman lain segera. Wah, saya lebih suka koktel ini. Kita ada pemenang. Oh, ya. Oh, kemenangan milik saya lagi. Apa yang sedang berlaku? Ya, mari menari. Saya tak dapat kawal badan saya. Menari sangat seronok. Yay, yay, yay. Jika ada style video kami soti Rigaya, trend butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.